Walaupun simple je, Nabi sebut apa tuan-tuan? Siapa yang berselawat kepada aku 10 kali pada waktu pagi dan 10 kali pada waktu petang, halat lahu syafaati, maka dia berhak untuk mendapatkan syafaat aku di hari akhirat kelak. Berhak dapat syafaat tapi bukan dapat duduk tepi Nabi. Berhak dapat syafaat tapi dia tak duduk satu kampung dengan Nabi di syurga kelak. Berhak mendapat syafaat pasal apa? Pasal hak dia buat simple je. Apa dia? Selawat pagi 10 kali, selawat petang 10 kali. Hadis sahih. Selamat datang ke Suara Dunia, cerita di sebalik cerita. Subhanallah. 10 ya Ustaz? Ya 10 kali. Siapa yang sebut 10 tu Ustaz? Rasulullah yang sebut 10. Angka 10 itu disebutkan oleh Nabi, bukan saya. Bukan 9, bukan 11. Kalau tuan-tuan sebut 9, dapat tak fadilat tu? Tak dapat. Yang menyebutkan selawat kepada aku 10 pada waktu pagi, 10 pada waktu petang, halat lahu syafaati, Nabi kata dia berhak dapat syafaat aku di padang mahsyar kelak. Kalau nak duduk sekampung satu taman dengan Nabi, aktsaruhum alayya salatan, yang paling banyak berselawat kepada aku. Sahabat tanya, banyak tu banyak mana ya Rasulullah? Adakah 1/4 daripada hidup kami? Tuan-tuan, 1/4 tu 6 jam. Nabi kata kalau banyak lagi bagus. Sahabat tanya, banyak tu berapa banyak? 1/4 kah? Nabi kata tu banyak, okey dah, tapi kalau banyak lagi bagus. 1/4, Nabi kata ada lagi bagus. Sahabat kata 2/4 kah hidup kami? Nabi kata banyak, tapi kalau lagi banyak lagi bagus. 3/4 kah ya Rasulullah hidup kami ni berselawat? Nabi kata tu banyak dah, tapi kalau banyak lagi bagus. 3/4 banyak lagi bagus, macam mana tuan? Apakah aku menjadikan seluruh hidup aku berselawat ke atasmu ya Rasulullah? Nabi kata ya. Subhanallah. Seluruh kehidupan. Dan ada orang tuan-tuan, dia naik kereta ke, dia turun kereta ke, dia pakai baju ke, dia tanggal baju ke, dia masuk rumah ke, dia keluar rumah ke, dia capai gelas nak minum air ke, dia tengok cermin ke, selawat di mulut dengan hati dia. Sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kerana menonton Suara Dunia. Jangan lupa untuk subscribe. Kita jumpa dalam cerita yang seterusnya.